benda yang paling aku bimbang kena pada umatku, hadis sahih tu daripada Nabi SAW, ialah apa? Kata bagi Islam, asyirkul asghar wa huwa riya. Mana syirik yang kecil, ya, yang ni tak batal akidah, tapi batal apa? Sawabul amal, amal dia habis kosong, ya, sebab tidak wujud ikhlas, hati dia berpusing kepada makhluk. Sebab apa? Sebab dia kurang kenal Tuhan. Itu sebab apa rahsia suruh dia kenal sebenar kenal. Orang yang kenal Tuhan ni takkan paling hati kat makhluk, tuan. Yang tak kenal ni terpusing macam orang pening lalat macam, ya. Famadamal abdu lam yashahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Itu kaedah besar Ibnu Hajar bagi. Selama mana hamba tidak syuhud dan musyahadah akan Allah, tidak mungkin dia boleh keluar daripada segala sifat nafsu yang kecil. Ini semua termasuk riya, ujub, takabur, ego, kat 800 penyakit. Khurujan kulliyan, secara total dia tak boleh keluar. Jadi yang boleh apa? Bila dia ditajalikan, dibuka aja dia dengan Tuhan, lazat dengan Tuhan, habis semua. Dia tak menghadap daripada makhluk dah. Dah dapat kelazatan paling hebat dengan Tuhan, apa nak paling dengan makhluk. Itu dia.